Orang berpisah sekarang macam trend. Kes Selangor je sampai September 10,000 kes Penceraian perceraian. Paling tinggi dalam Malaysia. 10,000 penceraian. Setelah 10 tahun yang lepas, ini tahun yang paling tinggi. Sampai September je, belum kira sampai Disember. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kadang-kadang suami bila bercakap dengan isteri kan, suami main phone. Ya, betul. Jadi bila main phone tu boleh buat isteri kecil hati lah. Betul. Kalau main phone tu sebenarnya bukan setakat buat isteri kecil hati. Kalau dalam ni saya ada bagi tahu salah satu surat cinta yang ke-67. Okey. Suami isteri ni dia bukannya tawar hati sebab tak cinta tau. Kalau kita tanya, dah tak sayang ke? Sayang. Tak ada tunaikan nafkah ke? Bukan tak tunaikan nafkah. Oh, nafkah ada. Tapi apa yang tak ada adalah dalam rumah tangga ni, diorang ni tidak ada satu cabaran. Tak ada benda yang diorang kerja bersama. Rutin je. Isteri hanya jadi ibu, yang lelaki hanya jadi ayah. Macam jadi roommate je. Roommate. Rutin je hari-harian. Sembang pasal apa? Cuba Din ceritalah. Sembang seharian kita kebanyakan pasal apa dengan isteri? Tentang life, tentang kerja, penat. Kebanyakannya besok anak ni kita nak urus macam mana? Kan esok kita nak makan, nak masak apa? Tapi yang pasal kita berdua, maksudnya suami isteri tu, isi hati dia, benda yang terpendam lama, benda-benda tu dah tak jadi penting dah untuk kita. Cinta tu dah jadi, orang kata, benda yang mungkin nanti anniversary je kita sambut. Mana sebelum kahwin selalu tanya kan? Selalu tanya okey ke tak? Macam mana? Apa yang jadi? Lepas kahwin dah tak tanya dah. Buat tak tahu, main phone je. Main phone. Ataupun kita bukan buat tak tahu, kita fokus kepada rutin yang kita dah ada sekarang. Kita kejar kestabilan keuangan, kita kejar anak-anak kita okey. Tapi suami isteri okey tak tahu. Jadi kadang-kadang perkara tu yang membuatkan rumah tangga tu retak kan. Betul. Kita tak perasan.